28 Februari adalah hari yang teruk di Timur Tengah. Start kat Iran, tengah hari itu memang tragis kerana mereka diserang secara sepakat. Amerika Syarikat menggerakkan jentera perangnya untuk melancar Operation Epic Fury. Israel pula membawa jet-jetnya dengan Operation Lion's Roar. It all began pada 2.27 petang waktu Malaysia. Dalam 10-15 minit kemudian, kita dapat video macam ni yang nampak jelas asap tebal berkepulan di Tehran. Serangan ni jujurnya tak mengejut. Sejak 6 Februari, Amerika dan Iran sebenarnya sedang berunding. Amerika demand Iran hapuskan program nuklear dan juga program misil. Iran tak nak. Kemuncaknya adalah pada 20 Februari, Trump bagi deadline 10 hari kat Iran. Setuju pada demand Amerika ataupun kena serang. Dan dalam tempoh seminggu ni ada dua clue penting, terutamanya 24 jam sebelum serangan. Amerika suruh semua staf kat pejabat kedutaan di Israel keluar sementara ada pertembangan. Not only that, UK cakap benda lebih kurang, China pun gitu. Sementara tu di perairan ni dah pun ada kapal-kapal perang Amerika. Build up gini memang jelaslah nak takutkan Iran, suruh setuju sementara masih lagi ada masa ataupun sedang prepare. Bila damai masanya tu, terus serang. Dan pada 28 Februari, serangan bermula. Sebelum letupan berbunyi kat Iran, pihak Israel dah umum yang mereka serang nak cegah ancaman Iran. Preemptive attack. Pakatan Amerika Israel nak penggal kepimpinan Iran. Decapitation strike nama taktik ni. Dalam tempoh sejam tu, kita dapat sahkan yang Presiden Masoud Pezeshkian selamat. Daerah yang biasanya jadi tempat tinggal Khamenei dibedil. Begitu juga dengan Istana Presiden dan pejabat Majlis Keselamatan Negara. Dua kali Pezeshkian disah hidup dan ada berita melaporkan Amir Hatami terkorban dalam serangan. Beliau ni ketua turus tentera Iran, namun media rasmi Iran mengatakan itu fake news bahawasanya Hatami masih lagi duk ada. Dekat Tehran tu serangan berkali-kali dan dalam tempoh beberapa jam secara komprehensif kita nampak luar Tehran pun kena. Saya kecilkan diri saya nak bentang dari utara ke selatan. Pakatan Amerika Israel membedil Tabriz, Urmia, Zanjan, Karaj, Damawan, Qom, Kermanshah, Ilam, Lorestan, Isfahan, Shiraz, Bushehr dan Minab serta Jask yang barangkali paling teruk sebab kat sini Israel bedil sebuah sekolah rendah perempuan meragut 53 nyawa so far. Innocent children. Ini gambar sekolah yang dibedil tu. Combine sekali dengan Jask, at least 70 dah ketika video ni dibuat dah pun terkorban. Report daripada tempat-tempat lain kita tak nampak impaknya tu sama macam dekat Minab. Sementara tu Trump tanpa segan silu menyatakan yang Amerika nak regime change. Irama Bush Republican 2003 pada Iraq. Sebelum ni dah pun diulangi Trump Republican 2026 pada Iran. Ancaman lebih kurang, bahaya lebih kurang, cuma Bush lebih bijak mengatur strategi sebab berjaya heret banyak negara Eropah masuk sekali. Trump pula dia dah buat Eropah bengang dengan tarif Greenland dan Ukraine, so dia cakap misil Iran mampu menghentam Eropah. Tiba. Sementara tu Iran obviously lebih bersedia untuk dibandingkan dengan perang tahun lalu. Pendirian mereka untuk continue program misil ternyata tepat. You can't trust Americans. Mereka membalas serangan kat Israel terlebih dahulu. Untuk pengetahuan korang, Iran ni disekat ekonomi. Sebab tu tentera udara mereka tu teruk. Tapi ada sesuatu yang mereka sangat cekap. Misil balistik. Berbeza dengan misil cruise, balistik ni akan bawa misil keluar bumi terlebih dahulu sebelum membuat satu parabolic arc dan menghujani daripada langit pada kelajuan tinggi yang susah gila nak tepis. Pakatan Amerika Israel tahu kelebihan ni. Amerika dah pun bawa mic kat Israel dan dunia Arab banyak unit anti-misil seperti THAAD dan juga Patriot. Tarikh serangan tu pun strategik. Hari Sabtu dengan 2 Mac tu adalah perayaan Judaisme di Israel. Jadi minggu cuti yang mana warga Israel mostly ada kat rumah. Rumah-rumah sana tu pula banyak ruangan bawah tanah nak lindungi diri dari misil. Sambil tu Israel tu pun dah banyakkan balik stockpile Arrow 2, Arrow 3 dan David Sling. Ketiga-tiga sistem ni nak tandingi misil balistik. Iron Dome lebih untuk roket-roket biasa, short range threat. So, Iran buat serangan balas. Semua strategi digunakan nak tepis. Taktik Iran tu kita nampak sama macam tahun lalu. Gelombang-gelombang awal tu dibuat secara besar-besaran, barangkali nak menguji pertahanan. Banyak tempat macam korang boleh tengok dalam ni menjadi sasaran, termasuklah kat tebing barat Palestin pun jadi sasaran. Tapi kalau apply peta area ABC, kita nampak sasaran-sasaran Iran adalah tempat-tempat dijajah Israel. Setakat ni tiada laporan mengesahkan apa-apa kat Israel melainkan
misil kena kat sebuah pekan kat utara, most likely belah Haifa. Seorang lelaki kat situ cedera ringan selepas serpihan misil kena kat dia. Kena tunggu esok lusa jugalah untuk tahu secara lanjut. Cuma tak pelik kalau tiada angka kematian ketika ini sebab mereka dah pun bersedia lari bawah tanah sebelum serangan dibuat. Selain Israel, pihak Iran juga bertindak menyerang Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE dan juga Arab Saudi. Cuma sasaran mereka adalah pengkalan-pengkalan tentera Amerika Syarikat, sama ada laut ataupun udara, yang base dekat negara-negara tersebut. Serangan terhadap Riyadh ditepis sekitar 10 malam waktu Malaysia. Ini video yang tunjuk misil Iran yang ditepis waktu petang dekat langit Doha. Dia makan masa sikit untuk jatuhnya tu. Semua negara Arab bertindak mengecam kedua-dua pihak, tapi lebih keras terhadap Iran sebab perspektifnya mereka diserang Iran. Ketika ini semua pihak sedang bersedia untuk peperangan yang panjang. Qatar tu sendiri dah berkali-kali diserang. Israel pun sama juga prepare nak perang panjang dan mereka pun berkali-kali diserang. Serangan dibuat secara bergelombang tapi sistem pintasan mereka masih lagi berfungsi. Majlis Keselamatan Negara Iran pula bagi tahu rakyat keluar Tehran. Daurat dah pun diisytihar yang membuktikan persediaan ke arah long war, dan ini gambar jam teruk ke arah jalan keluar Tehran. Jujurnya tiada apa Iran dapat buat untuk elak konflik ni. Sebelum keluar White House, Barack Obama berjaya menyelesaikan masalah nuklear Iran. Bersama-sama dengan Rusia, China dan European Union, pihak Amerika menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action dengan pihak Iran. Kandungannya tu mudah, Amerika gugurkan sekatan, Iran pula stop buat senjata nuklear. Trump sebelum menang pilihan raya tu dia kecam perjanjian ni. Dia naik jadi presiden penggal pertama hari tu, dia keluarkan Amerika daripada JCPOA ni dan mengenal kesekatan terhadap Iran. Dah pun kena sekat, Iran pun secara logik akan yang korang sendiri boleh fikir continue program nuklear secara langsung. Walau bagaimanapun Iran dah melanggar JCPOA yang masih mereka terikat dengan EU, China dan Rusia. Tapi sekarang Trump yang nak runding dengan Iran suruh stop program nuklear, sesuatu yang Obama dah pun berjaya buat sebelum keluar pejabat demikian hari. Alih-alih tengok perang tahun lalu berlaku, sekaligus membuktikan Iran mempunyai pendirian yang betul nak continue program pertahanannya. At this point, tiada apa yang dapat alihkan pendirian Iran. Mereka memang nekat nak continue. Endgame sini ada 3 je. Pertama, the Venezuelan endgame. Amerika berjaya buat regime change. Trump dah pun mendakwa dirinya sebagai penyelamat rakyat Iran. Itu endgame pertama. Endgame kedua pula adalah Iran terpaksa bersetuju dengan apa-apa jua deal bersama Amerika, and it won't be nice. Memang ugly nanti. Dan endgame ketiga, Iran heret Amerika dan Israel ke arah long war yang Amerika Israel tak mampu. Yang paling dibimbangkan sekarang adalah kalau dunia Arab masuk sekali berperang lawan Iran atas justifikasi mereka diserang dulu. Cuma apa-apa pun sekarang ni bukan masa untuk kita berspekulasi. Ini masa liputan perang yang hampir pasti akan ada update dari semasa ke semasa. Even ketika video ni dibuat, ada serangan berlaku kat sana. Jadi sini saya nak jemput korang follow untuk konten update.